alasan-alasan kenegerian macam itu. Kalau dah terlalu ramai yang komplain pasal perangai kau punya attitude terhadap customer kan. Kau punya alasan, oh kami orang utara, kami memang cakap lagu ni. Oh aku orang Melaka, aku memang cakap kasar wow. Oh aku orang Sarawak, aku kalau bercakap memang kena jinjit buaya. Oh aku orang Johor, aku kalau bercakap memang kena lempang muka orang. Oh aku orang Kelantan, aku kalau bercakap memang kena swap orang budu. That's not an excuse anymore bila dah ramai sangat komplain pasal perangai kau. Itu bermakna memang engkau yang problem. Tak kisah engkau orang apa, engkau orang Johor ke, Kelantan ke, Kedah ke, Sarawak ke, Sabah ke, orang Cambodia ke, engkau jadi orang-orang yang berdiri tengah sawah sekalipun, when it comes to customer, orang ramai komplain pasal kau punya perangai, kau punya attitude, kau biadab terhadap customer. Tolonglah acknowledge benda tu, reflect diri sendiri, be humble, be better. Bila dengan customer, kau kena ubah attitude tu. Lepas tu kan, satu lagi, boleh tak jangan takut dengan customer yang komplain pasal perangai buruk engkau tu dengan lawyer. Sikit-sikit je, saya dah tanya lawyer saya dah refer kepada lawyer saya, nanti lawyer saya akan contact awak, nanti dia akan hantar LOD. Lawyer najis. Lama-lama aku yang lawyer nak muntah.